Tempat yang sepatutnya menjadi kita menimba ilmu, sekarang ni tempat dah menjadi kancah jenayah. Dalam 1 bulan sahaja, kes buli sampai mati, kes ditikam berkali-kali sampai mati, kes rogol bergilir-gilir, dan kes jasad ditemui terjerut tergantung tanpa diketahui siapa pembunuhnya. And this all happened in school, dilakukan oleh budak-budak bawah umur, yang mana majoritinya dibuat oleh budak-budak bawah 15 tahun. Saya bukan sesiapa, tapi saya berharap pihak Kementerian Pendidikan dan pihak-pihak yang bertanggungjawab tolonglah tampil buat press conference, bukan sekadar nak bagi tahu kes, tapi bagi tahu what are the initiative dan apa yang awak boleh buat pada masa akan datang, apa yang pihak kementerian boleh buat untuk memastikan perkara ini tidak berulang semula. Tolonglah rombak undang-undang dan segala-galanya yang perlu dirombak di sekolah. We demand justice and safety for students in school.